Dia berada di mana ni? Berada di Melaka. Dekat dengan Pantai Kelebang. Ini apa? Dia macam satu tempat yang macam-macam ada outlet lah. Outlet. Dia bukannya premium outlet. Outlet je tu je lah. Lepak sini kejap. Minum kopi ke, makan malam ke. Dalam keadaan. Jom. Kita nak on the way balik KL ni. Bang, dah baju baru. Kotornya kereta jangan dekat dengan Coffee Bean ni. Sebab tempat dia sejuk, cantik, bersih. Adik kacau apa? Ready. Apa? Bersih, cantik, kemas, baru. Lepas tu dah ada, kalau nak pakai plug untuk charge ke apa. Bukannya dekat sini je, mana-mana Coffee Bean and Tea Leaf ni, macam rumah saya ada, dekat sini ada, mana-mana tempat lah. Kebanyakannya sebab semua cantik, bersih, aircon sejuk. Saya berada dekat Pantai Kelebang. Punyalah ramai orang. Sana tu ada fun fair. Fun fair ni saya rasa tak kekal kot, dia ikut musim. Sana tu memang ada boleh main-main tu apa, macam theme park tu. Kalau nak dibandingkan dengan Langkawi, rasanya yang ni punyalah ramai orang sampai ke ujung sana tu dengan jual makan-makan dia, macam-macam pasar malam tu kan. Melaka dengan ramai orang datang sini. Lalu tak adalah jam sangat, mungkin tak lalu kat tempat yang jam kot. Ikut map tu sampai sini okey je, tak ada jam sangat. Kalau nak sewa apa ni, macam kursi, bangku kursi ni semua yang macam ni dia kata RM30. Kursi-kursi tu tak tahulah. 45, 35 satu set. Lagi satu yang bagusnya kat sini, jarak antara gerai ni dengan jarak gerai tu dia jauh. Jadi tengah-tengah ni boleh lalu dengan tenang. Walaupun orang ramai, nampak macam lengang je kan. Sebenarnya sebab luas. Tak adalah dia squeeze sampai orang nak lalu tak boleh. Kalau macam ni kan selesa, nampak? Luas kan, sana dengan sana. Kita jalan sampai ujung tadi lah. Mana adik? Patah balik. Okeylah. Sampai kereta ni, kita balik lah.